Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sesi yang ketiga daripada ayat 41 sehingga ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal akhdam. Maksudnya orang-orang yang berdosa dapat dikenal di tanda-tandanya, lalu dipegang dari ubun-ubun dan kakinya serta diseret ke neraka. Di sini kalau kita melihat ayat tadi tu, bahawa orang-orang yang jahat juga akan dikenali diri mereka ni daripada tanda-tanda yang ada daripada diri mereka, sehingga disebut dipegang daripada ubun-ubun dan kakinya. Ubun-ubun ni neurologi. Ubun-ubun ni neurologi. Baik, saya datangkan satu kisah tentang bagaimana hati seorang penjenayah. Okey, di Amerika kalau tak silap saya telah jalankan satu kajian di mana hati seorang penjenayah diambil untuk diletakkan kepada hati orang yang memerlukan hati barulah. Jadi bila letak hati penjenayah ke dalam hati orang yang normal ni, yang tak salah ni, akhirnya orang yang normal tadi juga lama-lama melakukan jenayah juga. Sebab apa? Sebab segala kisah-kisah, kenangan-kenangan dan maklumat mengenai pembunuhan sebagainya telah pun tersimpan di dalam hati tersebut. Jadi software daripada penjenayah tadi yang ada dalam diri seorang normal tu, akhirnya dia juga melakukan pembunuhan disebabkan oleh maklumat-maklumat yang kejahatan yang telah dilakukan oleh penjenayah yang terdahulu. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah meletakkan segala ingatan dalam ubun-ubun kita semua ni. Yang baik pun ada, yang buruk pun ada. Ini berkaitan dengan neurologi yang kita bincang pada hari ini dan juga apa yang kita kaji hari ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satukah di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan. Sebab Tuhan jadikan otak kita ni sebenarnya lebih kuat, lebih pantas daripada AI dan lebih kukuh daripada AI. AI ni dia adalah satu program yang mana berfungsi berdasarkan database yang telah tersedia, sedangkan otak kita ni boleh melakukan lebih daripada AI. Sebab itu kita tengok imam-imam kita seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, ingatan mereka itu lebih kuat dan lebih pantas. Disebut saja boleh dapat jawab dengan lebih tepat. Ini menunjukkan hebatnya fikiran manusia itu sendiri yang boleh menyimpankan data berjuta-juta. Dan disebutkan juga bahawa Imam Ahmad bin Hanbal boleh menghafaz sejuta hadis. Ini hebatnya. Kemudian di sini Allah Ta'ala berfirman lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang satu di antara nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Dengan nikmat neurologi yang Tuhan beri kepada kita, nikmat otak yang Tuhan beri kita ni, kita tak dapat dustakan nikmat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut bagi orang-orang yang tidak menerima ataupun melupakan nikmat Tuhan ni, Allah Ta'ala janjikan mereka ini dengan balasan neraka. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah neraka jahannam yang selalu orang-orang yang berdosa mendustakannya. Nikmat Allah Ta'ala banyak, tapi kita mendustakannya. Bila kita mendustakannya, tidak mau beriman, tak mau bertakwa, maka tempat kita adalah neraka jahannam. Yatufuna bainahu wa baina hamimin an. Mereka terus diseksa berulang-ulang di antara api neraka dengan air yang bergelegak yang cukup masak panasnya. Bayangkan, Allah Ta'ala bagi satu bayangan, kepahaman kepada kita bahawa seksaan kita itu adalah seksaan yang diulang-ulang di antara api neraka dengan air yang bergelegak yang cukup masak panasnya. Kalau di dunia ini air yang panas pun kita dapat elak kerana boleh menyebabkan luka kulit dan sebagainya, maka bagaimana keadaan kita di dalam neraka yang akan diseksa dengan secara berulang-ulang antara api dengan air yang menggelegak yang cukup panas. Sangat panas. Kalau air panas pun kita nak dekat pun susah. Apatah lagi kalau ditimpakan air panas tu ke badan kita, hancur kulit-kulit kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Allah Ta'ala sebut lagi, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan orang-orang yang takut akan Tuhan, akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya untuk dihitung syurganya, dihitungkan amalannya, disediakan baginya 2 syurga. Ada disebut di sini jannatan. Jannatan ni ada dari segi tasawuf juga menyebut
Ada dua syurga, iaitu jannatul dunya wa jannatul akhirah. Apakah yang disebut sebagai jannatul dunya? Iaitu orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang tinggi makrifahnya kepada Allah Taala, disebut disebut sebagai jannatul dunya. Man daqalaha lam yashtaq jannatul akhirah fahiya ma'rifatullah. Orang yang dah kenal Allah, pasal lazat dalam kenal Allah, beribadat dengan penuh keyakinan dan merasai nikmat ibadah, seolah-olah mereka berada di dalam syurga, dan syurga itu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak berada di dalam syurga yang hakiki sebenar tu, tapi mereka berada dalam jannatul dunya, iaitu hati yang sentiasa makrifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi jannatul akhirah, iaitu jannah yang disebut sebagai balasan bagi orang-orang yang membuat baik, membuat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagian tafsiran lah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Allah nak tunjuk, dia boleh bagi dua syurga untuk dirasai, iaitu syurga di dunia, iaitu makrifat Allah, dan syurga di akhirat, iaitu jannatul akhirah, yang mempunyai pelbagai nama. Yang paling tertinggi sekali adalah jannatul firdaus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan. Zawata afnan, dua syurga yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan. Fihima ainani tajriyan, pada kedua syurga itu terdapat dua mata air yang mengalir. Kita kalau tengok sungai yang mengalir pun kita sonok, hebatnya. Air yang sejuk, yang boleh diminum, yang jadi segar badan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan. Fi ma min kulli fakihatin zawjan, dan pada kedua syurga itu terdapat dua macam daripada tiap-tiap jenis buah-buahan yang biasa dan yang luar biasa. Jadi dalam syurga ni Allah Ta'ala cipta pelbagai jenis nikmat yang kita tak dapat nak bayangkan nikmat-nikmat tersebut. Tetapi Tuhan disebut di sini supaya kita dapat faham dan dapat buat persediaan bagaimana untuk masuk ke dalam syurga kelak, iaitu jannatul akhirah. Kemudian Allah berfirman lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan. Muttaqina ala furushin bata'inu min istabraq wa jannatayn dan, mereka bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berteleku di atas hamparan-hamparan. Duduklah di atas hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan sebelah dalamnya dari sutera tebal yang bersulam, dan buah-buahan kedua-dua syurga itu dekat kepada mereka untuk dipetik. Di sini menunjukkan bahawa syurga ni adalah satu tempat untuk kita bersenang-senang, tetapi nak masuk ke dalam syurga bukan sesuatu yang mudah. Disebut dalam satu hadis Nabi SAW, dikelilingi jalan-jalan ke syurga ni dengan suatu benda yang dibenci, dan dikelilingi juga jalan-jalan untuk ke neraka itu dengan jalan-jalan yang disukai. Apa maksudnya? Nak masuk syurga ni jalan dia susah, dipenuhi dengan cabaran, dipenuhi dengan halangan hawa nafsu, kemalasan, hawa-hawa syaitan. Jadi di sini nafsu kita tak suka. Saya ingat lagi. Hufatil jannah bil makarih wa hufatil jannah bil makarih wa hufatil nar bil syahwat, iaitu dikelilingi jalan-jalan nak masuk syurga itu dengan perkara yang dibenci. Dibenci oleh nafsu kita. Nak kena sembahyang, nak kena puasa, nak kena taat dan menjauhi segala yang dibenci oleh Allah SWT, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Macam-macam lah. Ini benda yang tidak disukai nafsu lah. Tetapi jalan untuk masuk ke dalam neraka adalah jalan yang disukai. Jalan yang disukai oleh nafsu. Jadi jalan nak masuk neraka ni mudah, tapi jalan nak masuk dalam syurga ni susah. Disebabkan oleh kita diberi nafsu
Kemudian ada juga apa nama syaitan yang sentiasa nak menghalang kita untuk masuk dalam syurga. Tetapi jika kita ni bermujahadah lawan apa yang dikenakan oleh nafsu ni, yang tak oleh nafsu, maka kita akan mudahlah dapat masuk ke dalam syurga dengan izin Allah SWT. Maka syurga ni satu benda yang mahal, satu yang mahal yang perlu ditempuh dengan cabaran, bukan yang cara yang mudah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Di dalam syurga-syurga itu terdapat bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata. Ini pada bakal suami mereka lah, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan jin. Maksudnya wanita suci ya. Wanita yang suci, wanita yang bersih, sebagai satu nikmat untuk diberikan kepada orang-orang yang beriman sebagai pasangan dalam kehidupan mereka di dalam syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Tuhan dah kata dah, dalam syurga ni ada pelbagai nikmat, buah-buahannya, bidadarinya. Jadi adakah benda ni kamu nak dustakan lagi? Memang benda tu dah memang wujud. Ka'annahul yaqutu wal marjan, dan bidadari itu cantik berseri seperti permata delima dan marjan. Jadi bidadari-bidadari ini telah dihiasi dengan kecantikan yang sangat-sangat cantik, dan dilihatnya seperti permata delima dan marjan, berkilau-kilau, hebat. Sebab berharga kan, benda ni berharga. Di sini nak tunjukkan bahawa kedudukan bidadari dalam syurga itu seperti yakut dan marjan, cantik, permata dan delima, suatu yang berharga, yang bersih, yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Al jazaa'ul ihsan ila al ihsan, bukankah tidak ada balasan bagi yang baik melainkan yang baik juga. Jadi apa yang kita buat baik, Tuhan akan balas kepada kebaikan. Setakat itu saja untuk sesi ini, daripada ayat 40 sehingga kepada ayat 60. Kita akan sambung dengan sesi yang berikut. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.